Hati-hati kalau barang korang kena curi. Jangan cepat sangat nak balas dendam guna jalan kotor. Sebab kadang-kadang dendam tu boleh makan diri. Ini kisah Sohok, peniaga kedai runcit yang sanggup minta tolong dukun untuk cari pencuri duit tabung shilling dia. Akibatnya, dia bukan setakat dapat tahu siapa pencuri tu, tapi Sohok mengamuk sakan. Kedai runcit dia kena pecah masuk lagi. Habis duit jualan dan tabung duit shilling dia lesap. Kawan dia, Jalil, jadi batu api. Dia hasut Sohok jumpa seorang dukun handal kat kampung sebelah. Kononnya, dukun ni boleh buat pencuri tu panas punggung dan pulangkan balik duit tu. Sohok yang tengah marah setuju ikut cakap Jalil. Dendam dah menguasai diri. Jumpa dukun, Sohok dapat barang kiriman. Syarat dia mudah tapi ngiri. Bakar satu batu bata depan pintu kedai sampai hangus. Tanam batu tu sekali dengan serbuk kaca. Petandanya, kalau pencuri tu datang dekat kedai, Sohok akan dengar bunyi duit shilling berlaga. Bunyi tu cuma Sohok dan Jalil je boleh dengar. Malam tu juga, Sohok buat upacara tu dengan penuh dendam. Mampuslah kau pencuri. Esoknya, Sohok tunggu kat kedai. Tiba-tiba, bunyi duit shilling berlaga kuat sangat. Sohok toleh, dia nampak Najib. Najib ni kawan baik dia sendiri. Sohok tak percaya, tapi Jalil terus hasut. Itulah dia, kawan makan kawan. Sohok kecewa gila. Dia teruskan upacara sihir tu supaya Najib rasa sakit dan mengaku salah. Seminggu lepas tu, Najib tak nampak batang hidung. Dengar cerita, Najib sakit tenat terlantar kat rumah. Badan dia panas, sakit macam kena tusuk kaca. Sohok mula rasa bersalah. Niat dia cuma nak gertak, bukan nak bunuh. Dia nak berhenti, tapi Jalil tak habis-habis cucuk. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Tapi malam tu, Sohok dapat amaran dari Tuhan. Sohok mimpi ngeri. Dia mimpi badan dia dibakar dalam api yang marak. Dia cuba merangkak keluar, tapi tak boleh. Sakitnya macam dalam neraka. Sohok terjaga sambil menangis. Dia sedar dia dah buat syirik. Tanpa buang masa, dia gali balik batu bata tu, buang serbuk kaca dan pergi rumah Najib nak minta maaf. Dia nak batalkan sihir tu. Tapi terlambat. Sebulan lepas tu, Najib meninggal dunia akibat penyakit misteri. Sohok hidup dalam penyesalan seumur hidup. Sebab duit shilling, dia hilang kawan dunia akhirat. Ingatlah, syirik tu dosa besar yang tak diampunkan kalau tak bertaubat.